Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat Victory Malaysia? So, alhamdulillah hari ini saya nak sharing lah bagaimana untuk edit nombor telefon, dan saya lihat banyak kesalahan yang dilakukan oleh member-member yang memiliki akaun yang banyak ya. Okay, pertama kita klik 3 garis ni, klik ni. Okay. And then apa yang perlu buat, klik profile. Klik profile. Okay, kita akan dapat tampilan seperti inilah ya. Okay, dapat tampilan seperti ini. So just buat tukar saja nombor telefon sini. Ingat terus buat padam macam ini, langsung buatlah. Okey, setelah itu klik save. Save lagi sekali. Dah selesailah ya cara nak buat apa, nak edit kan. So bila kita tengok, kita klik WhatsApp ya, kita klik WhatsApp dekat sini, dia secara automatik ni grup WhatsApp lah ya, ni grup WhatsApp. Boleh check lah semuanya kita ya. So lain-lain tak ada apa-apa lah. So itu aja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.